Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya pada tengah hari yang mulia ini. Walaupun kita berada di penghujung akhir tahun, biasanya rata-ratanya banyak yang menghabiskan baki cuti kita lah, ya. Jadi alhamdulillah, walau bagaimanapun ada di antara kita yang Allah Ta'ala berikan kelapangan dan ruang untuk dapat kita berada di dalam pengajian kuliah zuhur kita pada tengah hari yang mulia ini, alhamdulillah. Baik, memandangkan kita sekarang ni telah pun berada di penghujung tahun untuk 2025, walaupun kita sudah pun melangkah masuk ke dalam tahun Hijriah yang baru 1447, namun sesuailah untuk kita menyentuh berkenaan dengan tajuk yang saya ingin sampaikan, iaitu berkenaan dengan akhir tahun, menilai diri kita, apa yang kita nak bawa untuk tahun yang berikutnya. Dan pengajaran ni kita boleh guna pakai juga untuk setiap kali kita melangkah masuk ke dalam tahun hijrah yang baru. Demikian juga pada tahun Masihi yang barulah. Baik. Pertamanya, bila kita sebut tentang tahun yang baru ni, tahun memang baru, tapi kita makin lama. Kita masuk tahun baru, kita namakan tahun tu baru, tapi kita makin baru ke makin lama, tuan-tuan? Makin lama. Kita bukan jadi baru juga. Yang baru tu tahun je, tapi kita menjadi semakin lama. Kerana kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan bahawasanya manusia ini adalah merupakan himpunan daripada hari-hari dan tahun-tahun yang telah Allah Ta'ala tentukan dalam hidup mereka. Maknanya setiap antara kita ni, dia ada portion-portion umur masing-masing. Dan kita memang tak tahu antara satu dengan yang lain, masing-masing pun kita tak tahu berapa portion yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam kehidupan hayat hidup ni. Kerana ia termasuk di antara rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang pastinya, bila makin berlalunya tahun meninggalkan kita, masa yang berlalu pergi, maka tempoh saki-baki daripada umur yang berbaki kepada kita itu semakin sedikit. Dia umpama sebahagian, macam Imam Syafi'i, dia pernah buat perumpamaan. Dia kata umur kamu adalah seperti bekas yang diisi dengan air. Bekas yang kamu telah diisi dengan air sampai penuh. Bila kamu haus, kamu pakai dan kamu guna air itu untuk keperluan. Sama ada untuk minum, sama ada untuk basuhan, sama ada untuk apa saja keperluan. Dan air yang kamu gunakan itu, sama ada kamu guna untuk beri manfaat atau kamu guna untuk membazirkan air itu. Ada sebagai orang, dia dapat kantung besar, airnya memang Allah bagi full, tapi dia bazirkan penggunaan air itu. Nanti bila dah sampai air dalam bekas tu dah tinggal sedikit, masa tu dia baru nak guna yang sedikit tu untuk keperluan dia. Memang tak cukup lah. Tapi sebahagian orang, daripada awal peruntukan yang Allah Ta'ala bagi jumlah air itu, dia guna sikit-sikit pada perkara yang bermanfaat, maka bila sampai di pengakhirannya, hausnya dan segala keperluan dan kecukupannya telah pun cukup.
Dia meninggal, dia pergi dalam keadaan dia tidak lagi menjadi orang yang dalam kedahagaan dan kehausan, dan segala keperluan-keperluan dia yang lain pun dia dah bereskan. Ya, itu gambaran dia. Jadi kita nak lihat, pertamanya adalah nikmat masa. Poin yang saya nak sampaikan, bila kita setiap kali nak melangkah masuk ke bulan baru ke tahun baru ke, kita kena belajar menghargai nikmat masa. Kenapa abang akak sekalian? Kita Muslimat ada ke? Ada. Oh, adalah di belakang tabir lah. Oh, okey, baik. Jadi nak sebutkan bahawasanya nikmat masa ni sangat penting. Sebab itu dalam Quran pun ada satu surah namanya surah Al-As. Al-As tu bukan waktu asar. Tapi Al-As tu merujuk kepada demi masa. Kalau kita belajar tentang ilmu Quran, Allah Ta'ala dalam Quran ni bila dia bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan makhluk itu yang paling banyak bagi manfaat dalam hidup kita. Sebab tu tak semua benda Allah bersumpah. Tak semua benda lah. Demi laut ke tak ada. Demi pulau pun tak ada. Apa lagi? Benda-benda yang sangat memberi pengajaran dan sangat bermakna dalam kehidupan manusia, yang itu yang Allah bersumpah dengannya. Antaranya wal-as. Yang menariknya, walaupun masa tu banyak bagi manfaat untuk manusia, ayat nombor 2 tu Allah bagi tahu manusia tak banyak ambil manfaat daripada masa. Kalau matahari, dia banyak bagi manfaat pada kita. Walaupun kita tak ada usaha untuk ambil manfaat daripada cahaya matahari, tapi kita tetap akan dapat manfaat tu walaupun kita tak mencarinya. Tapi masa ni, kalau kita tak mengisinya, kita akan jadi golongan ayat yang kedua dalam surah tu. Allah Ta'ala sebut apa? Innal insana lafi khus. Dia surah Al-As ni memang saya rasa semua para lelaki hafal lah. Sebab dia dipanggil surah penyelamat. Dia surah waktu-waktu kecederaan. Singgah ke RNR, tiba-tiba orang tepuk sebelah, masa tu kena naik jadi imam, gemuruh datang. Surah ni lah, apa lagi kan? Surah yang 3 ayat ni yang paling kita ingat. Al-Kafirun belum tentu lepas. La a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma a'bud. Apa semua dia ulang-ulang macam tu sampai ke sudah tak jumpa jalan keluar. Tapi surah-surah ni surah yang sangat bermakna. Baik. Pertama sekali kita nak menghargai nikmat usia dan nikmat masa yang Allah Ta'ala berikan. Pertamanya kenapa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila nyawa kita sampai di kerongkongan, benda yang manusia akan minta dan pohon kepada Allah adalah masa. Kalau abang kak dan tuan-tuan perempuan baca dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila nyawa manusia tu dia dah nampak malakul maut, nyawa dia dah sampai di kerongkongan, dia kata, ya Allah, tolonglah tangguhkan bagi aku tempoh hayat hidup sedikit masa lagi. Biasa kalau kita pergi ziarah orang sakit, datang jumpa dia, ni aku ada bawa tom yam ni, kau makan je lah. Lidah aku pun dah tak berasa dah. Makan tom yam ke, makan tom apa ke, tom and jerry ke, apa ke, lidah dah tak berasa. Orang sakit. Kita datang pula kata kat dia, saya bawa buah ni, kau potonglah buah tu, bagilah orang yang hadir ni makan. Adalah manfaat daripada buah tu rosak. Tapi tengah-tengah sakit kita datang pada dia, aku bawa duit ni, yang tu kau bank in lah. Tu nak ceritakan, duit memang orang tak tolak lah. Bawa makanan, bawa yang lain, dia kata yang tu kau bedak-bedakkan lah. Tapi duit dia nak lagi. Sebab nyawa dia belum sampai di kerongkongan. Tapi bila dia dah tengok malakul maut, offer duit pun dia tak nak. Masa tu kita bagi tawaran, nak tak? Nak lantik kamu ni jawatan sekian-sekian ni. Tak guna dah, buat apa? Pasal nak miliki jawatan tu pun kena ada masa. Nak buat amal pun kena ada masa.
nak makan, nak minum, nak menikmati satu nikmat, perlukan masa. Sebab masa tu modal dia. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Mereka kata, ila ajalin qarib. Berilah kepada aku, ya Allah, tempoh masa yang qarib. Ulama tafsir menyatakan makna tempoh masa yang pendek atau yang singkat itu, mereka minta dengan kadar menunaikan salat 2 rakaat. Dia minta masa tempoh tu je. Maknanya 2 rakaat ni kalau kita sembahyang, saya rasa paling kuat pun 2 ke 3 minit lah. Maknanya manusia kata dengan 3 minit yang Allah beri tangguh kepadanya itu sudah cukup untuk menyelamatkan perjalanannya bila dia menuju kepada alam yang berikutnya. Sebab dalam 3 minit tu, dia boleh mengucap syahadah kalau dia belum beriman. Dia boleh ucap istighfar dan taubat kalau dia belum ucap. Dia boleh lagi masuk duit dalam tabung dalam tempoh 3 minit itu. Bahkan dia juga boleh untuk melakukan salat walaupun dengan kadar 2 rakaat. Itu tempoh yang manusia sangat menghargainya adalah merupakan usia dan masa dan umur kita. Ya. Itu yang pepatah kita menyatakan bahawasanya dalam patah Arab lah dipanggil al-waqtu kasayfi illam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu adalah seperti pedang. Kalau kamu tak memotongnya, dia akan memotong kamu. Bahkan dia lebih berharga daripada dunia dan isinya. Sebab benda itu semua boleh, bila dah pergi masa ni kita tak boleh ulang. Kalau benda-benda yang lain tu kita masih lagi boleh mengulangi balik sesuatu benda yang telah hilang. Baik. Persoalan dia adalah macam mana kita nak manfaatkan umur dan masa dalam hidup. Itu yang menjadi persoalan dia. Yang kita nak bawa saki baki umur kita yang tersisa ni, kita nak isi ni dengan apa? Kita nak fulfillkan dia dengan apa? Sebab tu sehingga ada sebahagian para ulama menyebutkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Hatim Al-Asam rahimahullah, beliau kata kalau Allah Ta'ala, anak murid dia tanya pada dia, apa hajat tuan guru? Dia kata, kalau Allah boleh beri kepada aku satu benda ini, aku tak akan minta benda lain. Dia kata, baguslah, satu je hajat. Memanglah, tak payah hajat lain pun tak apa, satu ni pun dah cukup dah. Apa dia? Kalau Allah boleh beri kepada aku membeli masa dan umur, niscaya akan aku beli. Dia sanggup kumpul duit, beli yang tu. Kerana dia kata apa? Berapa ramai di kalangan manusia, bila mereka balik di hari akhirat, antara yang Allah akan hisap dan hitung nikmat yang Allah beri kepada mereka, yang paling lama mereka berdiri dihisap oleh Allah adalah nikmat umur. Itu yang kita baca dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan berganjak kaki anak Adam itu sewaktu dia dipanggil untuk dibicarakan, sehinggalah dia disoal jawab, dihisap oleh Allah akan 4 perkara. Kita dengar macam 4, tapi berdiri ni lama. Kerana nak bagi tahu bukan 4 tu saja yang Allah tanya. Ulama ketika mensyarahkan hadis ni, banyak benda Allah tanya kita, semayang kita apa semua. Tapi 4 benda tu yang paling panjang dalam tempoh perbicaraan. Walaupun dengar bunyi 4, tapi prosesnya lama. Pertama apa dia disebut? An umrihi fima afna. Tentang umur kita habiskan buat apa. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullah ketika beliau mensyarahkan hadis ni, dalam banyak-banyak umur yang paling lama kita dihisap oleh Allah ada 2 waktu umur. Masa kecil tu tak payah tanya banyak. Masa kecil tu tak berdosa lagi. Dia start daripada akil balik tu. Waktu taklif kita tu. Yang pertama, waktu muda. Waktu muda tu waktu emas lah.
kita waktu muda ni apa benda yang tak boleh buat? Semua boleh buat. Tapi masalahnya time muda itulah banyak manusia bermasalah. Jaranglah kita nak cari anak muda. Gunakan masa muda dia bukan untuk waktu muda dia. Yang kita banyak jumpa dah tua rasa muda. Yang tu banyak. Berapa umur Ji? Dia terbalikkan. Patut 63, 36. Patutnya 73, 37 jadinya. Biasanya semua orang dah berumur, semua nak balik muda balik. Sama ada dia berperwatakan macam tu ke, ataupun setengah orang tu modified terus ke. Seumpama itulah. Sebab tu kita tengok Islam mengharamkan kita mewarnakan uban dengan warna hitam. Tapi nak warnakan ikut warna inai, Islam tak larang. Sebab orang masih boleh mengecam kita ni asalnya dulu beruban. Tapi kalau nak go back balik kepada warna hitam, dia diharamkan. Sebab apa? Kerana kita menafikan umur kita yang sudah lanjut tu. Kita tak nak ambil pengajaran daripada umur yang telah Allah Ta'ala lanjutkan bagi usia kita tadilah. Tak nak ambil pengajaran daripada usia tua kita itu. Maka itu di antara salah satu bentuk musibah. Okey, baik. Yang pertama tentang umur masa muda. Yang kedua, yang paling lama juga dibicarakan adalah hujung usia kita. Hujung usia tu iaitu fasa daripada umur kita 40 sampai ke 60 tahun. Itu dipanggil fasa kita tengah, orang kata apa, develop untuk mempersiagakan bekalan amalan kita menuju hari akhirat. Sebab itu nak menentukan kita lepas 60, para ulama membuat kajian, ditentukan amalan dan sikap kita antara 40 ke 60. Tu benchmark dia. Sebab tu kita tengok mana-mana para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, kecuali beberapa di kalangan nabi dan rasul, majoriti Allah utus para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam menjadi rasul bila umur mereka 40 tahun. Sebab nak bagi tahu, bukannya umur sebelum daripada itu Nabi itu tidak baik. Tidak, semua baik. Cuma 40 tu benchmark untuk menentukan kamu selepas 60. Jadi kalau nak tahu kita duk perangai apa lepas 60, tengok masa 40 ke 60 tu perangai apa. Nak tengok kita boleh beramal ke tidak lepas 60, tengok antara 40 ke 60 tu beramal ke tidak. Itu dia punya benchmark dia. Sebab tu kita tengok dalam Quran pun, dalam surah Al-Ahqaf, tak silap saya, ayat ke-15, ada Allah Ta'ala rakamkan doa apabila mencapai umur 40 tahun. Umur 40. Saya tengok kat sini semua 30 kan. Ya. 30 tambah lah, dia ada tambah belakang tu. 30 tambah sekian-sekian. Baik. Jadi nak nyatakan kepada kita bahawasanya dalam ayat Al-Aqaf, surah Al-Aqaf ayat ke-15 tu, Allah Ta'ala ada berfirman, walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, apabila telah kami panjangkan umur manusia dan telah mencapai usianya 40 tahun, lalu mereka berdoa. Ayat tu diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab masa umur Sayyidina Abu Bakar 40, beliau masuk Islam sebelum 40 lagi. Ada yang kata beliau masuk Islam umur 40 ketika, sebab jarak umur dengan Nabi SAW 2 tahun, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ketika Abu Bakar mencapai umur 40 tahun, beliau baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang tu doa mengisi umur kita daripada 40 sampai ke 60. Doa tu kalau kita tadabbur,
Ya, kalau kita hayati dan kita renungkan, kita boleh faham hala tuju kita jelas. Pertama, apa kata Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni an ashkur. Anugerahkanlah kepada aku sifat syukur. Kita bila setiap kali bertambah umur, benda pertama kita kena muhasabah kesyukuran kita kepada Allah. Sebab lazimnya manusia ni, lagi bertambah umur, Allah akan tambahkan nikmat. Sebab tu kita punya gaji tak sama dah dengan dulu. Kan? Kereta pun dah tukar. Rumah pun ada touch up sana sini. Lagi nak pencen, dah boleh keluar akaun 1, akaun 3 pun memang dah keluar dah pun. Kan? Jadi lagi macam-macam lah kita punya keinginan tu. Maka sebab itu, bila kita dah berada di fasa penambahan usia demi usia, benda yang tak tambah, Allah nak kata sifat syukur kita. Sifat syukur itu akan makin berkurang. Walaupun nikmat yang Allah bagi makin bertambah. Anak kita mungkin bertambah. Kalau dah stop pun, keluar pula cucu. Nikmat lah juga tu. Kok mana pun dia bertambah. Tetapi yang berkurangnya adalah sifat syukur hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bila kita sebut tentang syukur, apa yang perlu kita syukurkan? Kata Imam Ibnu Qudamah, ada beberapa perkara yang kita kena meletakkan kesyukuran atas benda-benda ini. Dan kita kena tengoklah. Ini dia masuk dalam perbahasan jenis-jenis syukur yang perlu untuk kita lakukan, ataupun pembahagian syukur lah yang para ulama telah pun gariskan kepada kita. Baik, kalau kita lihat ataupun dipanggil sebagai martabat syukur, dia samalah tu, martabat ataupun tingkatan-tingkatan bagi kesyukuran. Yang pertama dipanggil syukur di atas apa yang kita suka. Yang ni pun susah dah. Maknanya kita nak bersyukur dengan nikmat yang kalau Allah bagi, kita suka. Ya? Nikmat sihat, nikmat makan, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat ada kawan yang baik, macam-macam lah. Nak bersyukur dengan nikmat ni pun dah susah dah sebenarnya. Yang kedua yang ni dipanggil syukur orang awam. Sebab semua orang kalau Allah bagi nikmat, dia akan syukur. Itu standard. Itu serendah-rendah martabat syukur. Walaupun tahap paling rendah pun, manusia gagal nak mensyukuri nikmat yang dia sukai, yang dia minta dan Allah beri, pun dia gagal untuk melunaskan dia. Melunaskan nikmat tersebut. Bahkan Allah dah bagi pun dia kata tak cukup, ya Allah. Allah dia minta balik yang baru. Allah kata yang lama pun kau tak bayar lagi. Dia macam orang berhutang, hutang lama tak bayar, dia minta hutang baru. Siapa nak bagi lulus hutang tu? Bayarlah yang lama dulu. Kan yang lulus kamu apply, saya luluskanlah. Tapi itu sifat manusia. Yang kedua, asyukru alal makarih. Syukur di atas benda yang kita tak suka, yang Allah bagi dalam hidup. Yang ni pun Allah suruh kita syukur juga. Sebab bila umur kita makin bertambah, tuan-tuan, benda yang kita nak kena hadapi umur kita mendatang ni, ujiannya makin bertambah. Jangan ingat nikmat je makin bertambah, ujian juga makin bertambah. Anak kita makin besar, makin mencabar. Nak pula hidup zaman AI ni, lagi mencabar, tuan-tuan. Macam-macam jenis tipu daya duk ada, cabaran, pemikiran, macam-macam duk ada. Jadi dia lebih mencabar. Ya? Persekitaran, macam-macam lah. Cabaran dia makin besar. Bahkan risiko ke atas kita pun makin bertambah. Tu yang kita tengok mana-mana syarikat takaful, umur kita meningkat, premium naik. Ya? Dia pun ikut agama juga. Itu standard agama. Kita duk ingat kita makin tua, makin okey, makin sihat. No. Ujiannya juga makin bertambah. Sama ada ujiannya ke atas batang tubuh kita, atau ujian atas keimanan kita,
atau ujian terhadap amalan kita, atau terhadap keluarga kita, semua tu makin meningkat. Sebab tu kita tengok Nabi SAW, paling berat Nabi mendapat berita kematian bila Nabi SAW dah mula berada di Madinah. Masa di Mekah adalah anak Nabi yang meninggal, yang lelaki Allah ambil semua di Mekah. Tapi yang perempuan, yang cucu Allah ambil, dan banyak sahabat-sahabat yang Nabi sayang, banyak ketika Nabi dah berada di Madinah. Hingga tinggal seorang je anak Nabi SAW yang Allah simpan, yang meninggal selepas Nabi wafat, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. Yang lain semua Allah ambil masa Nabi hidup lagi. Maknanya nak bagi tahu apa dia? Hidup kita ni makin tahun mendatang, cabarannya makin bertambah dan meningkat. Itu pengajaran yang kita nak kena bersedialah syukur. Yang ketiganya adalah merupakan ni setinggi-tinggi martabat syukurlah, ya, iaitu kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang ghaib, apa yang tersembunyi, nikmat yang dijanjikan oleh dia. Yakni nak bersyukur dengan nikmat keampunan, nak bersyukur dengan nikmat rahmatnya, nak bersyukur dengan nikmat syurganya, nikmat redanya, yang tu paling tinggilah. Sebab itu saya nak, sebab kita tinggal 2 minit je lagi, saya nak sebutkan, sebelum 3 bulan Nabi SAW wafat, Allah hadiahkan pada Nabi satu surah. Siapa baca, belajar ilmu ulumul Quran, dalam seluruh Quran ni ada 3 surah yang paling Nabi suka, favorite Nabi SAW. Bahkan kalau siapa sahabat baca surah ni, Nabi seronok. Pertama, surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu, yang mana dalam ayat tu Allah kata apa? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sampai habis. Pertama, Allah janji, aku akan bukakan padamu ya Rasulullah kemenangan demi kemenangan. Nabi seronok sebab dakwah Nabi makin diterima. Nombor 2, Allah kata dalam ayat tu, aku ampunkan dosa engkau yang terdahulu dan akan datang. Maksudnya Nabi SAW terselamat daripada, maksumlah daripada sebarang dosa. Yang kedua, surah yang Nabi suka, surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal-kawthar. Sebab Allah janji dengan Nabi SAW, aku akan bagi kepada engkau ya Rasulullah nikmat yang Kawthar, paling banyak. Bukan kathir, kathir tu banyak dah. Kawthar tak terhitung banyaknya. Antaranya, salah satu daripada nikmat yang banyak tu, untuk kamu ya Rasulullah dan umatmu, telaga Kawthar. Okey, itu Nabi suka. Nombor 3, antara surah yang favorite Nabi SAW adalah surah An-Nasru. Orang kita tak panggil surah An-Nasru. Kalau tanya surah An-Nasru, benda. Orang kita panggil Idza Ja. Orang kita kalau muqaddam dulu, kalau mengaji, dia panggil surah Idza Ja. Dia tak panggil surah An-Nasru. Saya pernah lah masa tu qadi dekat juru nikah kat Johor. Juru nikah Johor susah. Dia tanya macam-macam. Dia suruh kawan tu baca doa kunut. Dia suruh kawan tu baca surah Al-Ikhlas. Kan? Last sekali dia suruh kawan tu baca An-Nasru. Dia kata tak ada surah An-Nasru dalam Quran. Kawan saya nama Nasrul ada lah. Rupanya Izaja. Cakap lah Izaja, dia kata. Baik. Dalam surah tu, masa Allah Ta'ala hadiahkan Nabi SAW surah An-Nasru, 3 bulan lepas tu Nabi wafat. Tapi poin saya nak kata apa? Di hujung surah itu, Allah hadiahkan Nabi SAW. Bila Allah kata, Idza jaa nasrullahi wal fath, kami datangkan kemenangan dan pembukaan. Kamu tengok orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Itu penutup dia. Yang kita kena banyakkan setiap kali pertambahan umur kita. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila turun saja ayat itu, tidak ada zikir dan doa yang paling banyak diperbanyakkan oleh Nabi SAW
melainkan baginda menggabungkan tasbih, tahmid dan istighfar. Tasbih, tahmid dan istighfar. Ya, tasbih memberi maksud penyucian. Tasbih itu perkataan subhanallah lah, tapi maknanya adalah penyucian. Maksudnya dalam hidup kita ni, proses pertama kita kena buat penyucian diri. Sebab makin kita dekat nak kembali pada Allah, kita nak balik dalam keadaan kita bersih. Macam mana kita datang. Kita tak nak pinjam kereta orang, bagi balik, teruk daripada masa dia serah kat kita. Orang pun tak nak bagi pinjam lah. Kan? Nombor 2, tahmid. Tahmid maknanya kepujian. Dia adalah gambaran kepada kesyukuran. So, makin bertambah nikmat umur kita, yang kita kena tambah dan upgrade adalah syukur kita pada Allah. Hargai setiap nikmat-nikmat itu. Dan yang ketiganya disebutkan adalah wastaghfir. Banyakkan istighfar. Ya, iaitu baginda membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu di antara yang diperbanyakkan oleh Nabi SAW. Baik, itu merujuk kepada amal-amalan kita lah. Amalan yang menyucikan nafsu, menyucikan diri. Kemudian akhlak kita dipertingkatkan, dimulai dengan sifat syukur. Dan yang terakhir adalah taubat yang dilazimi dengan istighfar. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Sekadar itulah yang dapat kita kongsikan pengajaran bersama pada tengah hari yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam FB. FB apa nama? Nanti saya tak sempat nak buat live tadi. Okay.